Dia gini, janggut ni sunat sipang. Bang, dah misal sunat cukup. Dah kalau kita sipang juga misal harus. Tu mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita pergi cukur janggut makruh. Mazhab lain cukur janggut haram. Di Afghanistan boleh jadi takak kalau cukur janggut. Faham? J 3 hari. Apa pergi cukur janggut? Faham tak lagi? Jangan main. Dia kuat dia. Dah, 3 mazhab ni gagah. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Haram cukur janggut. Mazhab Syafi'i je ringan. Cukur janggut makruh aja. Dia sama macam main catur, main cek. Nah, mazhab lain haram main cek. Mazhab Syafi'i je makruh. Faham lagi? Misal sunat cukup. Kalau kita sipang juga harus. Bila harus tu molek lah. Jangan berlebih-lebih. Ni siapa tak nampak mulut nak makan nasi kena selok misal. Misal macam duduk saji. Tu jadi tengah ulama kata benda itu mencarikan maruah. Faham lagi?